Menerima bantuan bukan tanda awak lemah. Saya tahu ramai orang rasa macam mereka perlu selesaikan semuanya seorang diri, terutamanya bila melibatkan emosi. Mereka takut dianggap manja, takut dianggap tak kuat, takut orang kata mereka gagal urus hidup. Tapi saya nak tegaskan, menerima bantuan bukan tanda awak lemah. Kalau awak demam tinggi, awak pergi klinik. Kalau kaki awak patah, awak perlukan rawatan. Tiada siapa kata itu lemah. Begitu juga dengan kesihatan mental. Bila hati dan fikiran cedera, bantuan profesional adalah rawatan dan bukan kelemahan. Ramai orang yang terperangkap dengan fikiran nak mengakhiri hidup. Sebenarnya bukan nak mati. Mereka cuma nak berhenti sakit dan untuk berhenti sakit. Awak perlukan sokongan. Awak perlukan seseorang yang tahu bagaimana nak bantu awak keluar dari gelap itu. Tak ada manusia dicipta untuk menghadapi semuanya sendirian. Dan awak juga tidak special case untuk kena pikul semuanya sendiri. Tolong lepaskan kebiasaan berpura-pura kuat. Tolong lepaskan rasa malu untuk minta tolong. Orang yang berani menerima bantuan sebenarnya jauh lebih kuat daripada orang yang cuba sembunyikan luka.